Okey, seterusnya ya, ini adalah jenis-jenis bonus utama yang ditawarkan di plan B. So kalau kita tengok kat situ ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Yang pertama, bonus untuk kita transfer stok. Ini siapa-siapa yang jadi master outlet, dia layak untuk dapat bonus transfer stok. Yang kedua, royalty tajaan. Ini sama dengan bonus sponsoring, tetapi dia berulang-berulang ya. Setiap kali kita membeli produk di plan B, sebenarnya penaja akan dapat royalty penajaan selama-lamanya 10% ya. Dan seterusnya reward pasangan ataupun pairing di plan B ya. Plan B juga ada pairing. Peruntukannya 14% dan ada cara kiraannya. Dan cara kiraannya dia bergantung kepada package kita. Kalau package kita besar, maka besarlah peratusan yang kita akan dapat untuk RS reward setara pasangan ni. Okey, yang keempat, key in jualan. Ini juga yang layak ialah stokis D3.5 ataupun D4 ya. Okey, seterusnya yang kelima, Unilevel 10 level. Semua package layak bermula daripada package DO sehingga package D4. Dan seterusnya Biorich Coin sebagaimana yang aku terangkan tadi. Okey, ini kadar dia ya. Kalau RM50, peruntukannya macam itulah. Transfer stok RM2, royalty tajaan 10% RM5, reward pasangan dia bergantung peratus kiraan nanti ya, boleh tengok. Key in jualan ya 10%. Jadi kalau RM50, RM5 lah. Maintain sebanyak RM50 tidak layak untuk mendapat reward Unilevel di plan B. Reward Unilevel bermula daripada jumlah maintain RM100 untuk 3 level, maintain RM150 untuk 5 level, manakala maintain penuh sebanyak RM200 layak sehingga 10 level. Reward Unilevel ini sama seperti di plan A iaitu bersifat kompres 10 level.